biasa budak-budak lah tanya soalan. Jadi budak-budak ni, kalau kita nak tahu soalan-soalan yang sangat-sangat mendalam, kita tanya budak-budak sebenarnya. Sebab budak-budak ni dia punya soalan dia jujur. So banyak soalan budak-budak ni yang mak ayah pun tak reti nak jawab sebenarnya. Walaupun simple sangat. Kenapa langit warna biru? Itu je. So nak jawab soalan tu pun mungkin ambil masa beribu tahun lah, barulah keluar rally skatering kan. Pada pandangan Haziq lah kan, how do we do justice pada konten, pada sesuatu perkara? Sejauh mana kita tengok macam benda-benda kita pernah belajar kat universiti tu sampai balik kepada masyarakat. Dan ini soalan yang sangat-sangat relevan kepada budak-budak belajar luar negara kan. Sekarang ini apa yang dibuat dalam dunia akademik adalah ada usaha untuk kembangkan balik teori-teori dalam dunia Islam yang lama-lama untuk disesuaikan dengan dapatan daripada sains moden lah. Saya rasa generasi baru kena ada minat untuk connect balik dan cuba untuk kembangkan dan cuba untuk relevankan dengan dunia semasa kita lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Encik Gabana. Dan saya Brofa. Ketemu lagi kita dalam podcast Iman Sekejap. Episod ke-43 dah, Brofa? Alhamdulillah. Hampir mencapai the magic number, Encik Gabana. Sikit lagi 50. Macam selalu kita katakan kan, sebenarnya hanya top 10% saja yang mampu capai 50 episod. Tapi monetize berjaya atau tak, itu lain cerita lah. Dan kita pun tak berapa acil lah sebab episod kita tak ada orang tengok sangat. Alhamdulillah, tapi Allah bagi istiqamah untuk kita teruskan usaha-usaha kita untuk menyebarkan mesej-mesej Islami dalam podcast Iman Sekejap ni. Dan hari ini, Profa, kita sebenarnya agak bertuah ke sangat bertuah? Biasa kalau kamera shooting, dia terus dua orang, maksudnya dia ada yang ketiga. Alhamdulillah. Kita ada seorang tetamu yang memang bagi saya istimewa lah. Bukan sebab istimewa sebab apa, Prof? Sebab anak saya pun peminat. Masya Allah. Sebab tu bawa anak tu. Sebab tu tadi saya pun pelik, kenapa dia orang lama kat sini? Rupanya nak usah sekejap. Sekarang kita akan ada sesi khas lah. Kita nak minta fotografi dan mungkin so tanpa melengahkan masa lah Boleh. Kita nak memperkenalkan, kita nak menjemput, terima kasih atas kesudian saudara Haziq Ajar untuk bersama-sama kita dalam podcast Iman Sekejap pada hari ini. Apa khabar, Haziq? Alhamdulillah baik, terima kasih banyak sudi jemputlah kepada Brofa dengan Encik Gabana. Betul? Betul. Dengar suara macam betul-betul dekat TV tau. Betul dalam YouTube video lah. Maksudnya dia original lah, bukan buat-buat kan. So, Saudara Haziq, sekali lagi kita nak ucapkan jutaan terima kasih atas kesudian untuk hadir ke podcast Iman Sekejap. Sebelum ni pernah dengar ke Iman Sekejap ni? Pernah tengok pun. Oh, Masya Allah. Beberapa episod yang best-best. Tu kita tengok lah. Ini satu kejutan. Tiba-tiba rasa macam Alhamdulillah. Pernah promo juga rasanya. Masya Allah. Dekat personal. Okay. This is surprising punya. Kiranya ni sesi menemu ramah pendengar. Peminat. Terbalik. So, Saudara Haziq sebenarnya nak dapatkan Saudara Haziq ni agak sukar juga. Sebab Saudara Haziq sekarang ni rupanya saya pun baru tahulah bila kita start kontak dia tu sekarang menetap di Johor. Dan Alhamdulillah hari ni sebab dia berada di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur dan dia sudilah untuk menerima jemputan kami. Jadi kita tak nak buang masa sangat, Prof. Macam kita biasa. Nak buang masa dengan Haziq. Betul. Bila kita jemput tetamu ni, kita nak bagi privilege kepada tetamu sendiri untuk memperkenalkan diri. Kalau boleh Saudara Haziq ceritalah terpulang nak cerita macam mana. Lahir dekat mana. Saya tahu Saudara Haziq dulu merupakan bekas pelajar KMB dan juga kisah sebelum tu. Jadi kalau nak cerita lebih lanjut dan belajar di mana dan bagaimana akhirnya terjebak dalam dunia content creation. Silakan. Okay, saya sangat berbesar hatilah untuk berada dalam podcast Iman Sekejap ni. Sebabnya memang dah kenal lah dengan Encik Gabana ni sebelum ni lagi pun lah. Jadi dekat college tu dulu dia kalau pukul 11 malam tu dia ada kat belakang surau. Masya Allah. Jadi dia macam oh ya Allah. Encik Gabana buat apa? Tak tahu. Dia memang belakang surau lah. Pukul 11 malam, pukul 12 malam kita macam wah hebatnya. So maksudnya rasa berbesar hati lah. Allahu Akbar. Maksudnya untuk berada. Oh, jauh sejarah sebenarnya. Ada sejarah panjang lagi ke? Mungkin ada tapi tak berapa nak ingat. Mungkin boleh diingatkan lah. Okay, nak perkenalkan diri jadinya nama Haziq, orang biasa kenal sekarang ni dengan Haziq Ajar lah ataupun Abang Ajar. Sekarang budak-budak sekarang dah ramai panggil uncle lah. Allah Akbar. Uncle Ajar pula sekarang. Uncle kan.
So, itu sedikit mengingatkan kita kepada zikrul maut lah, bahawa kematian ini pasti kan. Dan lebih kurangnya buat konten lah, buat jadi content creator hampir 7 tahun lah lebih kurangnya. Jadi ada magic number juga kalau content creator ni, magic number dia 10. 10 tahun. Bila 10 tahun. 10 tahun ni biasanya kalau channel tu dia lama, selepas 10 tahun dia akan buat something lah, sama ada drastik ke apa ke, tapi umur magic dia 10 tahun lah. Tak tahu lagi macam mana. InsyaAllah kami doakan. Tapi itulah, kita tak tahu masa depan lah. Jadi saya rasa content creation ni pada masa yang sama juga dia adalah kerja, tapi pada masa sama dia juga adalah passion lah. Dia seronok buat. Dia seronok buat. Tambah lagi paling seronoknya membaca lah. Dalam proses penghasilan konten tu, baca lah sebelum menghasilkan konten. Yang tak best sekali editing. Tu semua sendiri? Semua yang buat editing tu semua faham lah. Hampir semua bergantung pada konten jugalah. Dia ada kadang-kadang ada project base, jadi itu melibatkan agensi ataupun pihak ketiga. Jadi itu adalah editor luar dan sebagainya. Tapi biasanya konten-konten pendidikan yang biasa buat sendirilah. From A to Z lah, daripada mula awalnya sampailah kepada publishing. Kira Haziq bermula dari tahun 2018 lah, 2017 tu mula cuba-cuba set up. Maksudnya cuba untuk establish branding, cari orang siapa yang boleh buat logo. Itulah. InsyaAllah. Teringat zaman kita lah. Terlepas. Tapi macam Haziq agak skip banyak juga tu. Dia tiba-tiba dah terus ke content creation. Sebab nak tahu juga relevan macam mana Haziq boleh terjun ke dunia content creation, sebab asalnya background engineering. Betul tak? Sejarah-sejarah sebelum yang kita nak tahu. So apa yang menyebabkan, apa yang inspired untuk pergi content creation, kenapa ambil engineering? Mungkin boleh ceritalah sikit-sikit. Ya, soalan ni dia jawapannya ada banyak versi, bergantung kepada siapa yang tanya lah. Kalau sebab kat sekolah pun banyak kali lah. Okey. Alamak, salah bosan ni. Tapi untuk yang podcast ni kita bagi skrip yang lain sikit. Sebab ada iman sekejap kan. Jadi kita buat satu dimensi sikit lah. Jadi saya belajar di luar negara. Samalah dengan Brofa dengan Encik Gabana ni. Okey, jadi saya belajar di Sheffield lah. Di Sheffield ni di United Kingdom. Jadi bila kita belajar di luar negara ni, satunya makanan Mat Saleh ni rupanya tak sedap langsung lah. Blend. Ya, sedap je rupanya, kebab-kebab lah. Allahuakbar. Itu pun bukan masalah yang sebenar lah. Itu rindu dona kebab bang. Okey, nak cerita siapa? Okey. So nak ceritanya bila kita berada di minority, di situasi minority, waktu saya belajar dulu, ada beberapa benda besar lah yang berlaku. Yang pertama, Charlie Hebdo, dengan Manchester bombing lah Ariana Grande. Tu zaman dia overseas Ya betul. Oh, 2016 ke 2015 macam tu. Jadi ada kiranya sentimen Islamofobia yang sangat besar lah, yang sangat tinggi lah waktu belajar dekat UK tu. Jadi dia buat, dan kita minority waktu tu. Dekat Malaysia mungkin tak rasa sangat, tapi bila dah berada di minority memang kita sangat-sangat rasa lah. Bila kita pergi ke university pun tengok newspaper, tengok muka depan kan, Islamic teroris lah, apa bagai kan. Jadi itu mengubahlah sudut pandang saya. Tapi pada masa yang sama juga adanya satu kiranya naratif lah, ataupun adanya satu benda yang kita dok baca pasal orang sebut pasal bangsa ataupun orang Islam secara umumnya adalah anti kemajuan, anti sains, mundur, jumud. So pergi, kalau dia orang start daripada 9/11 lah, Clash of Civilization kan, seperti Huntington tu, dia cuba untuk melagakan, so untuk membolehkan dia orang menjajah negara Islam. Jadi dia orang katalah macam mana dia orang nak justify, dia orang kata pertembungan civilization lah. Jadi tamadun Islam ni tamadun yang paling mundur sekali, anti sains, anti kemajuan. Jadi benda ni dia sangat-sangat trigger jugalah. Dan ialah dah di bantahan terbesarnya adalah Golden Age contohnya. Jadi kalau betul Islam ni adalah punca kepada kemunduran, macam mana boleh awal-awal sekali dalam 200 tahun selepas Islam pun boleh ada Golden Age macam tu. So maksudnya berlaku selepas itu adalah usahalah untuk kembangkan semula sisi ni. Tapi dia sejarah kan.
kita bolehlah nak romantikkan sejarah. Tapi itu je lah, kita boleh buat romantikkan dulu kita hebat. Jadi pada saya lah, sains dan teknologi ni terutama sekali roh ataupun sifat kita minat. Orang Islam dulu minat dengan sains, dia boleh dikembalikan semula. Dan saya jealous dengan konten-konten Mat Saleh lah yang cerita pasal teori-teori sains yang hebat-hebat, power infinity lah, apa Contohnya bagai. siapa? Spesifik. Contohnya Vsauce, itulah. So saya Vsauce, duk ya. tengok kan Fak tahu Tahu. apa nama antara yang paling mind blown sekali lah, apa, cahaya benda yang paling laju. So kelajuan cahaya adalah 300,000 meter per saat macam tu. Apakah kelajuan kegelapan? Macam wah, soalan apa ni? Jadi bila tengok benda macam tu, dan banyak lagi lah pasal isu kelajuan lah, sama ada kelajuan ini mustahil ke tak. Boleh cerita panjang lagi lah apa ni pasal especially that topic. Tapi dia jadi jealous lah, dia jadi iri hati, dan kita pun duk tanyalah mana konten kita yang intellectual kan, yang scientific macam ni. Kenapa tak ada? Daripada orang Islam sendiri. Kenapa orang Islam tak buat teknologi sendiri, tak buat sains, dan kita disainskan lah ataupun kita meminjam, kita banyak pinjam daripada produk-produk luar. Produk-produk barat tu terutama kita import sekali lah dia punya falsafah masuk ke dalam dunia kita, masuk ke dalam fikiran kita tanpa kita sedar pun. Jadi saya fikir cara sebenarnya untuk kita atasi masalah ni adalah kita start dengan ni lah, kembalikan jiwa untuk budak-budak. Dia start rasa curious dan dia nak layan curiosity dia tu untuk dia meneroka alam, untuk dia meneroka satu sifat lah, satu jiwa sains tu. Dan saya fikir sebenarnya banyak masalah yang orang duk tuduh-tuduh kepada orang Islam ni, ya betul ada benarnya juga, adalah sebab kenapa jatuh tu. Tapi semua tu majoriti boleh diselesaikan kalau kita mula mendekatkan diri semula dengan sains. Dengan ilmu lah basically. Ilmu, tapi specifically untuk Science. saya punya ni adalah sains lah. I see. Specifically sebab dia lebih dia lebih berkaitan dengan kemajuan teknologi lah. Saya bila dengar ni Cik Kebanan, saya membayangkan siapa lagi dalam kalangan kita panggil YouTuber kot ataupun content creator yang cuba bawa niche Macam ni. yang mengaitkan sains secara khusus dengan Islam. Personally di Malaysia saya tak nampak boleh. Bukan tak nampak sebab dia depan saya lah kan. Tapi memang susah nak dapatkan info-info yang macam ni. So boleh ke nak tahu sebenarnya lah, buat content creation ni mestilah dia ada dia punya North Star dia kan, ataupun matlamat akhirnya, targetnya. So bagi Ajar, apakah the true North Star yang Ajar nak cuba sampaikan sebenarnya? Dan adakah itu yang sebenarnya awal-awal terfikir ataupun dia ada sebab ada benda-benda cabaran yang kita nampak lah? Yelah, waktu mula-mula buat tu adalah juga fikir nak kembangkan secara materialnya lah, nak ada company besar ke apa ke. Dan biasanya lah dalam orang buat konten ni, dia sebelum ada konten apa-apa pun, sebelum ada channel pun malah kadang-kadang dia orang akan duduk dulu, dia fikir okey, nanti kita dah buat konten, kita dah dapat revenue, betul? Dapat revenue. Kau nak berapa? Kau nak berapa persen? Kau nak berapa persen? Tak ada benda pun lagi ni. Okay, maksudnya start dengan beli kamera. Saya start kamera second hand, beli waktu study. Lighting semua tak ada. Lighting buat PVC macam cucuk dengan metal lampu. Asal bagi dia menegak. Better daripada kita cakap. Kami masih lagi pakai kamera phone ni sampai sekarang. Di green screen pun beli kat Kamda ke apa ke, buat sendiri. Jadi start macam tu lah, memang start sangat-sangat busuk lah. Sekarang pun busuk juga. Masa tu sendiri dah fikir memang nak go big lah waktu tu? Ke waktu tu nak dia macam ni, dia bila kita fikir nak go big tu, kita fikir kita ada plan kita, okey lah, dengan aku menginstitutionalizekan mungkin brand Ajar ni sebagai brand sains ke apa ke, maybe it can go further lah, it can reach more people. Tapi makin lama makin buat fikir macam mungkin tak perlu sangat pun Nak besar untuk aku gitu. fikir nak besar, nak material, nak company.
Sekarang ni apa yang saya lebih fokuskan adalah ada soalan ataupun ada topik, macam mana nak give justice to that topic lah, supaya orang yang dengar tu dia boleh belajar banyak dan dia boleh dapat manfaat yang banyak lah. Sebab bagi saya ilmu tu dia lebih utama lah untuk kita bagi keadilan dengan cara kita explore, maksudnya teroka dia dengan cara yang patut, dengan cara yang betul, betul lah dengan cara yang adil. Jadi maksudnya pendengar tu bila dia dengar dia dapat manfaat, so I think itu adalah goal yang lebih utama lah. Maksudnya it's more content centric lah daripada Ada one end goal macam tu ada revenue centric ke apa ke. Jadi bila itulah saya buat konten, saya puas hati. Okey. Faham. Aku suka dengan konten aku buat ni. Okey. Dan orang datang pun kadang-kadang itulah bila saya pergi kat PBIKL semalam, so kantoi lah ni kena upload cepat ni. Sebab dah bagi Supaya cepat nak pergi. sebab dah bagi time frame dah. So, maksudnya orang tahu rakam waktu ni ke. Tak kena upload setahun lagi. So korang upload tahun depan, PBIKL bila ni. So, maksudnya dan adalah saya jumpa dengan beberapa yang kata dapat manfaat lah, dan diorang gunakan contohnya kajian, diorang kata konten pertama kali pasal penerokaan bentuk bintang tetradecagram kan, bentuk bintang 14 dekat bendera Malaysia tu. So rupanya ada orang yang dia masuk dalam utusan macam tu. Jadi maksudnya dia manfaatkan, dia kata saya suka sangat pertama kali dengar. So kita itu kepuasan lah. I think kalau benda tu pun dah cukup lah bagi saya. Sebab pasal topik ataupun konten ni selalunya apa sumber ataupun macam mana Haziq decide konten? Orang yang suggest ke? Atau you yourself decide, okay aku nak buat konten macam ni. Itu yang pertama. Yang kedua, saya tengok follower Haziq ramai budak-budak kan? Itu intentionally ke memang okay aku nak buat konten ni memang untuk budak-budak, ataupun sama macam tadi tu along the way baru perasan audience aku rupanya ramai budak-budak suka, so aku nak design, aku nak tailor supaya memang sesuai untuk budak-budak. Ya, sebenarnya channel Ajar ni adalah Haziq lah. Maksudnya dia bukan sangat kepada market semasa ke pemikiran semasa, dia adalah nak memuaskan Haziq punya intellectual dia adalah pancaran diri Haziq di dalam channel Ajar tu. Mostly lah kadang-kadang kita ikut juga komen-komen pasal isu semasa, tapi dengan jenama ataupun dengan perencah Haziq lah. Maksudnya kita nak supaya orang tengok konten tu okey, ini walaupun tak tukar suara ke walaupun tukar editing ke, dia paksa okey ini Haziq punya, ini style Haziq. Jadi macam mana dapat idea-idea tu? Idea-idea tu dapat mostly daripada pemikiran sendirilah. Kadang-kadang itulah bila kita bawa kereta, kita nampak bulan kan waktu malam-malam kan. Ada terfikir, kenapa bulan sentiasa macam tu? Apa yang pelik pasal bulan? Rupanya bulan ni kita tak pernah nampak bahagian belakang dia. So the back of the moon kan. Kita nak bawa kereta macam lah, kita tak pernah tengok belakang bulan. So teruslah buat konten pasal belakang bulan. Jadi kadang-kadang idea dapat macam tu, kadang idea dapat daripada benda yang pernah baca lama dulu. Tiba-tiba datang soalan baru macam lah aku pernah buat video, sebab kita dah ada backlog beratus kan. Jadi datang soalan-soalan baru yang sebelumnya tak di cover lah dengan dia tak terfikir ke apa ke, kita nak teroka balik soalan-soalan tu. Dan banyak juga yang biasa budak-budak lah tanya soalan. Jadi budak-budak ni dia, kalau kita nak tahu soalan-soalan yang sangat-sangat mendalam, kita tanya budak-budak sebenarnya. Sebab budak-budak ni dia punya soalan dia jujur. So banyak soalan budak-budak ni yang mak ayah pun tak reti nak jawab sebenarnya, walaupun simple sangat. Kenapa langit warna biru? Itu je. So nak jawab soalan tu pun mungkin ambil masa beribu tahun lah, barulah keluar rally scattering kan. So sebelum-sebelum ni macam mana dia orang jawab pantulan daripada laut kan warna biru, so mungkin langit tu dia memantulkan cahaya laut. Okey, betul budak tu macam kenapa laut warna biru? Allahu akbar. Jadi banyak soalan budak-budak ni yang jujur dan hebat lah sebenarnya. Saya dulu pun banyak sangat tanya soalan. So, satu soalan saya pelik, saya tanya dekat cikgu, sampai cikgu lari lah. Serius? Cikgu memang lari lah. Cikgu sains lah memang. Masa sekolah? Waktu sekolah. Ni Haziq nak tanya soalan ni. Punya tanya soalan sampai cikgu lari lah. Kenapa puting beliung dia berpusing? Kenapa tak bentuk segi 3? Kenapa tak bentuk segi 4? Soalan macam nak kelempang kan.
Tapi soalan budak-budak tu, kita sebenarnya sains ni adalah kita kembali ke zaman budak-budak sebenarnya. So kita teroka balik soalan yang lama-lama dulu kita terfikir. Jadi Richard Feynman, dia saintis lah, dia ahli fizik. Dia kata ada benda yang berlaku waktu seorang budak tu dia darjah 1. Ada benda yang berlaku selama 6 tahun. Bila dia 13 tahun, dia waktu darjah 1 dia sangat-sangat curious. Dia tanya soalan macam-macam, dia nak tahu macam-macam. Umur 13 tahun, cikgu tanya ada soalan tak? Tak ada. Tak ada soalan. So apa yang berlaku dalam 6 tahun tu? Itu soalan dia. Jadi basically kita kembali ke masa kita kecil lah. Masa macam dulu waktu aku kecil pun aku pernah tanya soalan ni. Ada tak nombor yang lagi besar daripada infinity? Contoh macam tu kan. So soalan-soalan yang sangat-sangat berat ni, dan rupa-rupanya dalam sejarah Islam lah, diorang sangat-sangat bergelumang dengan soalan-soalan yang even macam ni lah. Bernama masalah-masalah infinity, bernama masalah atom kalau nak ceritalah, kalau nak. Okay, jadi baru kita baca pula buku-buku pasal sejarah Islam, sejarah falsafah Islam, macam ada pasal atom, ada pasal kelajuan, ada pasal infinity, benda yang maksudnya kita duk tengok visa. So rupanya ulama Islam dulu diorang bergaduh dan diorang berbincang lah pasal benda ni. Jadi dia datangkan satu dimensi barulah, macam wah, macam seronok. Jadi makin kita teroka bila kita dapat connect balik dengan diri kecil kita rasa macam seronok lah, macam tu lah. Bila Haziq sebut macam ni Prof, baru semalam anak saya dia tanya, Abi, infinity bagi infinity jawapannya 1 Anak cikgu mana umur berapa? Kena tanya tu umur 6 tahun. Antaranya sebab banyak tengok ajar lah ni. Apa jawapan dia? Saya pun tak tahu. Saya jawab 1 kot. Saya jawab 1. Dia dah trigger dah ni, Okeylah. Saya nak tanya soalan pula kan. Ini yang make maths, sepatut tanya dia. Apa jawapannya? Alamak Saya tanya macam ni direct kan. Saya kena balik semula ke dalam check balik jawapan. Buka buku balik Tapi saya tertarik dengan satu statement tadi yang Haziq kongsikan, iaitu do justice kepada konten. Sebab kalau kita tengok sekarang dunia konten ni Haziq kan, saya rasa Haziq pun lebih maklum lah dengan clickbaitnya, dengan konten-konten ala-ala Mr. Beast, konten. Cik mana tahu Mr. Beast? Baru tahu the richest YouTuber 1 billion already, billionaire. Saya tahu tu je lah. Konten-konten macam Kabil Lim. Lepas tu pula baru-baru ni tak tahulah kalau Haziq tahu ke, DMA Islam kata pula kan. Boleh sebut nama. Allah. Sebab dia bagi tahu kan, so kita ulang balik. Dia kata okay. Artis-artis ni tak ada value kan. Apa-apa konten dia bagi, apa value dia kan. Meskom tu So dia macam berlainan dengan apa yang Haziq cuba buat kan. Justice tu. So pada pandangan Haziq lah kan, how do we do justice pada konten, pada sesuatu perkara? Soalan deep sikit lah Kita tak deep bagi Haziq kot Jadi pada subjek lah ataupun pada topik ilmu tu, macam mana kita nak bagi justice, yang pertama sekali adalah kita kena belajar lah. Kita kena tahu ilmu tu on its own term lah. Maksudnya kita dalami ilmu tu tanpa prejudice dulu. Ya mungkin dulu kita macam anti sikit dengan apa benda, apa nama yang ni kan, ini apa ilmu macam-macam lah label kita bagi. Tapi bila kita teroka on its own term, jadi itu adalah kiranya ta'aruf lah, kita berta'aruf dengan ilmu tu. Jadi banyak manfaat yang kita akan jumpa dalam penerokaan tu lah. Bila kita meneroka tu, dia akan mencambahkan lagi ilmu kita macam-macam. So rupanya ini berkait dengan yang ini berkait dengan yang tu. Tapi cara kita bagi keadilan yang paling bagus lah kepada topik tu adalah dengan kita sampaikan lah. So ini yang paling utama. Jadi saya adalah advocate kepada satu science communication. Jadi kita ada banyak sangat sebenarnya science communication ataupun komunikasi ilmu secara umum lah. Jadi kita ada student university. Student university kita ni, dia orang berada dalam bubble yang ramai ahli akademik kan, yang power-power, hebat-hebat. Tapi sejauh mana kita duk tengok orang-orang yang pernah berada dalam sistem universiti, yang pernah berada dalam sistem pendidikan,
dia orang sampaikan balik ilmu tu. Maksudnya bila kita buka lah Twitter lah, thread lah, apalah sekarang dengan gaduh, ya Allah, pelik-pelik kan. Sejauh mana kita tengok macam benda-benda kita pernah belajar kat universiti tu sampai balik kepada masyarakat. Dan ini soalan yang sangat-sangat relevan kepada budak-budak belajar luar negara kan. So kita belajar luar negara, so kerajaan bagi kita apa nama beasiswa ataupun loan lah. Grant. Berapa ratus ribu pada $500,000. so $500,000 kalau medik $1 juta kan. Medik hampir $1 juta. Jadi maksudnya investment yang sangat-sangat besar kepada budak-budak belajar luar negara. Ini antara trigger awal saya lah kenapa saya buat ajar ni. Okey, soalan, apa biasanya konten ataupun posting-posting yang biasa sangat kita tengok kepada budak-budak belajar kat luar negara ni? Apa yang diorang biasa post? Terutama sekali yang belajar kat Eropah. Berjalan lah. Ya, Eurotrip bang. Ya. So maksudnya kita tak tahu apa yang diorang belajar dekat sana tu, tak pernah sampai pun kepada masyarakat, walaupun masyarakat ini duit masyarakat. Duit tax, duit cukai bang. Bagi dekat diorang juta-juta. So apa yang sampai balik kepada masyarakat adalah gambar pergi Paris, Eiffel Tower, gambar pergi Spain. Lepas tu diorang pergi sini, wah bestnya belajar luar negara boleh berjalan. Belajar negara, lepas tu main salji. Bestnya belajar luar negara main salji. Jadi maksudnya budak-budak, terutama sekali ni luar negara lah, dan terpakai kepada student universiti, pelajar universiti secara umumnya lah. Jadi saya harapkan supaya apa yang mereka belajar pada maqam tinggi tu, maqam langit tu, dia orang cubalah sampaikan, cuba sampaikan, buat journalism, academic journalism ataupun science journalism ke apa ke. Korang ada scientist power, profesor hebat-hebat, tak pernah terfikir ke nak ajar buat podcast kan? Macam ni. Bukannya profesor tu tak nak, tapi kadang-kadang tak ada orang jemput pun, ataupun student malu ataupun takut kan. Cuba ajak je, tak apa. Bila saya dalam pengalaman buat podcast yang langgar, buat je podcast kan, panggil je profesor. Dia orang suka. Sebab ada. Memang ada buat panggil profesor-profesor kan? Ya betul, Profesor Emeritus Syahril, Dr. Alino, Fatimah. So this is a different project from Ajar. Dia projek berbeza lah, cuma masalahnya adalah susah nak buat sebab duduk jauh dengan dia agak costly jugalah, tapi tu tak apalah, cerita lain. Jadi memang saya cuba buat dan mereka sangat-sangat hargai lah, dan kita dapat korek macam-macam. Ada satu podcast saya buat bagaimana Profesor Melayu yang membantah Einstein. Banyak bang, 100,000 lebih views untuk podcast macam tu. Kita ingat tak ada orang nak tengok. Ya, jadi kita cerita kat situ kuantum lah, fizik lah, falsafah sains Dr. Alino. Jadi sangat-sangat berat tapi ramai orang tengok. So ada demandnya ada. Cuma kita tak terfikir nak buat sebab kita mungkin ada prejudis kita sendiri. Kita ada prejudis kita sendiri kepada masyarakat. Kita ingatkan masyarakat tak suka benda-benda intelektual. Macam mana nak tahu, buat pun tak kan. So korang tak buat pun konten-konten yang bagus ni. Macam mana kau nak kata ke masyarakat tak suka tengok benda-benda yang bagus? Bila kita tengok konten-konten Haziq ni, nampak macam kita kata mulia, noble kan, niatnya baik. Tapi Haziq ada haters tak? Oh, banyak je haters. Banyak haters Banyak haters. Tapi apa asas ataupun apa alasan untuk mereka membenci? Macam mana dia boleh hate Ajar? Ada dua dimensi lah. Satu, benda yang melibatkan maksudnya peribadi, penyampaian ke apa, ke editing ke apa. So maksudnya mungkin penyampaian tak berapa bagus. Ni karakter assassinate lah macam tu. Tu sentiasa cuba untuk improve lah, terutama sekali penyampaian lah. Dia kata slow sangat. So suara lah. So suara ni dia berubah tau. So sekarang saya tak tahu suara mana yang betul. Jadi kalau kita tengok awal-awal video lain. Sekarang lain. So orang tanya, ini suara betul ke? Tak tahu lah. Nak tahu kena datang podcast. Tak, podcast ni pun ini suara betul ke? Sebab orang kata cara cakap sama dengan video. Okay, waktu bila? Sebab dulu lain, sekarang lain. Sebab itulah kita pun agak aware dah, cuba untuk improve lah. Cuma kadang-kadang benda-benda susah nak tahu lah mana sweet spot tu. Tapi itulah saya sentiasa menerima teguran positif lah. Dan yang kedua, kadang-kadang konten ilmu yang kita buat, konten ni dia ada beberapa jenis lah. Konten yang paling malang bagi saya adalah konten yang dia buat konten untuk dapatkan views, tapi produknya adalah diri mereka sendiri.
Macam mana tu? Maksudnya diorang buat konten yang diorang nak viral benda ni sebab apa? Sebab konten ini menampilkan diri mereka dalam personality tertentu lah. Tengah buat lawak bodoh ke ataupun dia tunjukkan personality mencarut ke apa kan, lucah ke apa. Bila lah sini. Ataupun muka ke, dia punya muka lawa ke apa ke. Jadi produk konten dia sendiri sebenarnya adalah diri dia. Faham? Adalah diri dia. Masalah besar dengan konten jenis macam ni adalah kalau views merudum, dia akan rasa bahawa orang sebenarnya tak suka pada diri dia kan. Dia tak suka, maksudnya diri dia tu dah makin jatuh dan dah makin tak disukai orang lah. Sebab itu yang dijual konten dia. So dia buatlah konten kehidupan dia ke apa ke, vlog ke apa ke. Tiba orang dah tak suka dah. Dia rasa macam orang dah tak suka aku tunjuk kehidupan aku. Orang dah tak suka dia punya hubungan dengan isteri yang dia tunjuk sweet-sweet kan. Bila views dah makin rendah. So nak buat apa waktu tu? Sama ada you jadi makin gila dengan konten you jadi buat makin bodoh ke, you buat kontroversi ke apa ke. Sebab tapi apa-apa pun dia akan makan hati anda kalau itu anda punya konten. Kalau anda buat konten macam ni lah, macam educational, kalau views tak naik ke apa ke, you fikir okey mungkin orang tak suka topik tu. Bukan orang tak suka you sangat. So maksudnya dia topik base. Ada topik yang orang suka, ada topik yang orang tak suka. Jadi maksudnya kadang-kadang you buat satu topik pasal Korea Selatan dah nak mati ke apa ke, tiba-tiba bam, ramai orang tengok views tu kan. Okay, jadi you adalah semua macam vehicle kenderaan yang menyampaikan topik lah ataupun yang menyampaikan ilmu tersebut. Cuma kadang-kadang dalam you menyampaikan topik ataupun ilmu konten topik tersebut, ada orang akan tak suka lah. Pertama sekali saya pernah buat satu video Aristotle Wheel Paradox roda Aristotle ke apa macam tu. Orang kata gila Mamat ni. Ya. Kenapa gila? Sebab banyak konten saya memang pasal paradox ni apa benda, kau tahu tak Aristotle Wheel Paradox ni? So soalan dia, kita ada satu tayar besar. Dengan kita ada dekat tengah-tengah tayar besar tu adalah tayar kecil. So tayar kecil, tayar yang besar bila kita pusingkan dia satu kali, dia akan jarak jauh lah kan. So dia pusing, boleh bayang dia pusing satu kali, jarak dia jauh. Dekat tengah-tengah tu ada tayar kecil. Tayar kecil tu pun berpusing satu kali juga mengikut tayar besar. Tapi bila kita pusingkan tayar kecil seorang-seorang dia, jarak dia pendek. Bila tayar kecil tu kita lekat dengan tayar yang besar, tiba-tiba dia berpusing sekali, jarak dia sama dengan tayar besar. So tu soalan dia. So kenapa macam tu? Lama dah soalan ni, sejak daripada Aristotle pun duduk tanya soalan ni. So saya bagilah bernama penyelesaian dia engineering ke apa. Orang duk tengok, maki macam apa, terutama sekali Facebook. Maki gila Mamat ni, itulah dia apa. Dia tak puas hati tu sebab konten tu. Isu tu reveal ke apa? Isu dia macam soalan orang gila lah. Macam soalan orang gila. Satu lagi, dan ini topik yang ni lah, yang dia sangat-sangat menarik topik ni sebab dia sangat berkait dengan dengan falsafah Islam lah, ataupun topik ni masuk dalam isu akidah juga. So Zeno, dia ada seorang sebelum Aristotle lagi, orang Greek, orang Yunani, dia tanya soalan. Dia bagi tahu bahawa pergerakan ni mustahil. Dia kata mustahil bergerak, kelajuan tu mustahil. Sebab apa? Kau nak habiskan satu gerakan, kau kena habiskan separuh pergerakan. Sebelum separuh pergerakan tu kau kena habiskan 1/4. Sebelum tu 1/8, 1/32, 1/1 So sampai bila-bila pun kau takkan habiskan potongan tu. Jadi macam mana kau bergerak? Jadi dia tanya soalan tu yang sampai sekarang even saintis pun dia pening lagi lah dengan soalan ni. Jadi dia adalah antara sumbangan ilmu yang dahsyat lah daripada Zeno ni. Tapi bila kita baca dalam falsafah Islam, dalam akidah, benda ni didebatkan, digaduhkan. Macam mana? So pelik lah. So tiba-tiba jumpa dalam buku akidah lama tau. Dalam buku falsafah lama. Ni masa tengah buat research lah. Waktu tengah background research. Sebab kita suka untuk sambungkan balik dengan kita punya legacy lah, tamadun kita sendiri. Dan rupa-rupanya benda ni memang, benda ni pun didebatkan juga.
Iaitu yang keluar atomism, kalam. So kalam, ilmu kalam pun berdebat Ilmu juga debat. pasal benda-benda topik-topik macam ni, Fakhruddin Ar-Razi, Ibn Sina, Al-Ghazali. So ini antara benda yang diorang debatkan. Jadi saya ada buat satu konten nama dia Jawhar Farq. Jawhar Farq ni adalah konten pasal teori dalam dalam kalam, bahawa adanya satu atom yang paling kecil dah tak boleh nak dipotong dah. So kenapa ada teori atom dalam falsafah, dalam teologi Islam? Tu yang macam astounding tu, macam kenapa boleh ada teori atom? Tapi lainlah dengan atom sekarang ni. Atom dia versi lain. Okay, jadi rupa-rupanya dia sains ni, bila kita baca sejarah dia berkait dengan macam-macam benda, termasuklah juga dengan kita punya legacy ataupun legacy keilmuan lah yang beribu-ribu tahun. So bila kita sambung balik, kita rasa macam cantik lah, macam wah, ini benda yang sangat-sangat menggembirakan jiwa lah orang yang suka bertanya. Sembang dengan Haziq ni dia macam tengah Mendengar video. dengan lecture. Kita pun rasa macam wah. Betul-betul. So siapa suruh jemput? Tapi saya sebagai seorang yang berbackgroundkan matematik, Minat lah. tiba-tiba rasa macam sebab ni dulu aku belajar. Nak belajar kan? Kantor kan? Betul-betul, sebab saya untuk pengetahuan Aziz juga, saya ambil pure maths. Lagilah cantik. So bila ambil pure maths, memang tak boleh lari jauh daripada kelas falsafah tu. Memang teori banyak kan. Memang teori, sebab pure maths ni dia tak ada application. Dia tak ada application. Application ni dia kata, saya tanyalah, hi sir, why do we learn about this? It's for arts. Dia kata, untuk seni. Tak, kalau tanya apa guna belajar, marah budak-budak pure maths ni. Kau tak nak ada application. Tujuan belajar pure maths ni adalah untuk tidak digunakan. Itu siapa kata tu? Cikgu kepada Allah, Ramanujan. Yang Hardy kata benda tu. Orang kata apa faedah GH Hardy, betul? Apa faedah kau buat benda ni? Kau buat matematik ni? Faedahnya adalah supaya dia tak berfaedah. Tapi yang kelakarnya, ironinya, lepas tu orang jumpa faedah dia. So orang betul. dekat tempat yang tak disangka-sangka. So dia punya knot teori, tak silap, orang guna untuk selesaikan masalah DNA. Tiba-tiba macam punyalah jauh matematik dengan biologi kan. Tiba-tiba orang jumpa. Boleh jumpa. Itulah dia keajaiban ilmu lah. Jadi makin kita teroka, makin kita rasa macam makin dekat kepada Tuhan. Saya lebih nak tanya soalan perjalanan sebagai seorang content creator lah kan. Macam mana dia, sebab kita pun content creator, cakap benar kan? In a way lah. In a way. Tapi kita barulah mungkin nak dibandingkan dengan Haziq jauh lagi lah. Jauh. So kita jemput. Kita nak berguru juga ni sebenarnya. Sebenarnya guru. Kadang-kadang bila buat video banyak tu Haziq kan, kadang-kadang kita mempersoalkan, view tak banyak. Kita compare pula dengan video-video merepek-repek, view banyak. Berjuta siap. Juta-juta. Tapi kita punya konten ni macam, adakah sebab tak relevan ke, tak niche ke? Tapi kita percaya yang apatah lagi konten yang memperjuangkan pasal Islam kan, benda ni satu kewajipan. So lama-lama tu jadi lemah, jadi rasa macam malahan nak buat semua. How do you anda sendiri pernah tak lalui period tu, dan how do you overcome it? Okay, dia views. Kenapa kita nak views banyak? Allah. Soalan, kenapa bila kita buat channel, terutama sekali konten yang Islamik, kenapa kita nak views banyak? Kita nak orang tahulah tentang apa yang kita nak sampaikan tu, Kenapa? supaya mereka dapat manfaat daripada apa yang kita Kenapa kongsikan. nak banyak? Kenapa kita mesti nak views yang banyak? Sebab tu salah satu ukuran ukuran kepada orang menerima kita punya message tu lah. Okey. Tak nampak lagi. So kita nak Tanya Fah je, dia kata saya soalan ni. okey. Cikgu Saya jawab pure maths tadi. Okey, buat video konten Islamik, samalah macam dakwah pun kan. So kita nak views yang banyak. Kenapa? Kenapa nak views banyak kalau buat konten dakwah, konten Islamik? Sepatutnya tak payah Kenapa tak payah? Sebab ialah dakwah ni dia tidak bergantung So kepada bila kita buat dakwah, maksudnya kita sentiasa nak buat dakwah 3 orang. Okey, cukup 3 orang. tak pun. Tak kan? Kita nak banyak kan? Kalau kita buat program ke apa ke, kita nak ramai orang datang. Betul? Kenapa? Kenapa tu Kenapa?
Sebab Apa logik di sebalik Apa dalil dia? tak logik dia. Kenapa kita nak ramai orang tengok video dakwah kita? Adakah itu fitrah manusia? Bukan. tak, sebab bagi saya lah, bila kita ceritakan sesuatu yang Okey. kita yakin ialah benda benar, Okey. so kita nak selamatkan orang daripada penipuan dunia. Okay, kita yang nak dia nampak. selamatkan orang. Okey, kita nak selamatkan seorang dua ke? Tak. Kita nak of course tak. selamatkan Satu- ramai lah. Betul. So dia ada equation. So lagi ramai orang yang mendapat dakwah Islam, lagi bagus kan? Betul. So kita nak menyebarkan kebaikan, mestilah you nak menyebarkan kebaikan kepada paling ramai orang. Betul. Betul? Jadi macam mana nak tahu ramai orang yang terima? Views lah kan? Views adalah Salah satu lah. metrik. Okey. Jadi inilah logik dia. Maksudnya logik dia, kita nak sebarkan kebaikan. So maksudnya nak sebarkan kebaikan kepada paling ramai orang, lagi ramai orang terima, maksudnya kemudian lagi ramai orang yang akan sebarkan kebaikan. Dia akan berganda-ganda. Kalau kita sebarkan kepada seorang, lepas tu dia tak nak sebarkan kebaikan, so mati kat situ kan. So ada power in numbers lebih kurang macam tu lah. Jadi ada elemen kat situ yang kita nak kejar views sebab kita nak maksimumkan kebaikan. Betul? Betul. Okey. Jadi kat situ niat asal dia. Kenapa kita nak kejar views? So kejar views ni dia menjadi satu matlamat yang mulia lah kan? Noble. So kita buat benda Islamik, kita kejar views, lagi ramai orang dapat kebaikan, is a noble intention, views. Masalahnya adalah bila kita dapati, nak kejar views ni, kita tak boleh maksudnya buat konten cikai-cikai, apa nama orang pun tak dengar apa cakap apa nama ni, kena ada investment pula. So kita fikir we need to do good content. Betul. Kualiti bagus, audio yang dapat didengari. Jadi barulah boleh kita tingkatkan lagi banyak apa nama orang view. Sebab apa nak ramai orang view? Sebab kita nak sampaikan lebih banyak kebaikan. Dan kita dapati benda lain pula. Bahawa rupanya ada benda lain. Kita kena optimizekan thumbnail dan kita kena main dengan kehendak algoritma. Betul? So kita algoritma dia dapati thumbnail paling berkesan adalah bila orang buat thumbnail muka macam ni. Mulut terbuka. YouTube thumbnail kan, YouTube Betul lah, face. banyak muka-muka hasil je. Gitu kan kita fikir. Macam ni dia. Entah kenapa bila orang tengok muka mulut terbuka, lagi ramai nak klik, lagi ramai tengok, lagi ramai dapat kebaikan, you menyebarkan lebih banyak kebaikan kan. Then kat situ dia macam mula ni sikitlah, macam mula pelik-pelik sikit, tapi tak apa, you teruskan. Then you dapati satu benda, you mungkin adalah ustaz yang buat konten yang nak juga views untuk memberikan kebaikan yang semaksimum mungkin. Satu hari you dapati seorang ustaz lain tersalah cakap ke apa kan, dan you rasa macam aku kena betulkan apa ustaz ni cakap. You buat konten membantah ustaz selebriti ni. Tiba-tiba views you daripada 10-20 orang jadi 180,000. Meletup. You fikir ramainya yang dapat ilmu yang betul, you fikir kan. Ramainya yang dapat ilmu yang betul. Maksudnya aku membetulkan ustaz tu, ramai yang dapat manfaat. You fikir bagus tu. Equation tadi kan, more views, lebih banyak kebaikan tersebar, lagi bagus. You fikir kalau macam tu, lepas tu you buat balik konten-konten dakwah macam biasa, dakwah normal, tak naik, tak jadi. Satu hari you buat balik konten membantah orang ustaz selebriti lain pula, meletup lagi. So last you dapati so, ada cara untuk naikkan konten, untuk naikkan views, tapi caranya adalah dengan kita Membantai ustaz-ustaz rod di Malaysia ni. macam tu. Maksudnya ada formula tertentu yang membolehkan kita mendapat views. Kat situ adalah you punya branching path you kat situ. Banyak channel yang sekarang terkenal dengan satu niche. Bila kita tengok oldest video dia, rupa-rupanya Macam-macam juga. bukan niche itu pun. Dia mungkin satu channel konspirasi. Video awal dia rupanya main Grand Theft Auto. Tapi dia ubah. Dia buat satu video konspirasi, meletup. Berjuta-juta view. Dia berubah jadi channel konspirasi. Jadi bila you buat satu video, satu konten tu meletup,
itu adalah your punya branching path you lah. Do you continue with that? You rasa macam orang akan lebih suka kalau you continue buat konten-konten yang viral tu, ataupun you you nak lari daripada identiti macam tu. Jadi identiti you sebagai content creator ni dia bergantung kat situ. Itu dia punya branching path. Jadi saya pun alhamdulillah lah banyak macam momen-momen macam tu, tapi saya kekal dengan buat content education lah. Kekal dengan buat content education. Jadi setakat ni tak lari lagi lah niche-nya daripada awal buat pasal education. Sekarang masih lagi orang ingat sebagai education jugalah, walaupun kadang-kadang ada je konten-konten membantah grup itu, mata ini. Okay, jadi kiranya, tapi ingat persamaan tadi, Maxim dia views yang lebih tinggi, kebaikannya lebih tinggi. Tapi di situlah rupa-rupanya syaitan sangat mudah untuk mengkorupsikan hati kan. You boleh tergelincir dengan sangat-sangat senang kan. Boleh tergelincir dengan sangat-sangat senang. Dan banyaklah sebenarnya kita ada banyak muhasabah lah yang kita kena buat. Mungkin boleh buat satu simposium content creator ke. Which dia orang akan buat kan? Untuk muhasabah dia orang boleh. Dia akan buat kat KL. Mahal sangat tiket dia. So sebut pasal branching path tu. So Haziq sendiri pernah ke ada your branching path? Kalau tengok tadi macam daripada awal memang buat education. Saya tengah tengok ni oldest video kenapa kita periksa sebenarnya. Okay, asalnya Ajar ni dia adalah pendidikan di luar buku teks. Konsep dia adalah untuk benda yang kita belajar kat sekolah dulu, kita nak terangkan sisi-sisi yang tak diajar dalam buku teks. Itu asal dia. So kenapa SPM, kenapa matematik tambahan susah. So itu yang awalnya lah. So dia bercambah-cambah buat sejarah, buat ikut. Sekarang dah mula minat dengan ekonomi, buatlah sikit konten ekonomi kan. Aku belajar sikit falsafah ekonomi, duk dengar dalam kereta kan. Jadi dia ekonomis. Macam-macam minat. Jadi kalau nak kata konten sains, mungkin susah sikit lah nak kata sebab dah banyak buat sejarah. Cuma education mungkin masih belum lari lah. Jadi kita kekalkan. Cuma dalam yang mungkin boleh kata agak branching path sikit adalah isu-isu semasa. Jadi isu-isu semasa yang kadang-kadang kita kena buat konten cepat. Pasal topik ni 3 hari dah basi dah. Mungkin kat situlah yang mungkin ada branching path sikit, tapi isu semasa tu pun kita masih ceritakan dari sudut ni lah, dari sudut sains dia dan dari sudut akademiknya lah. So mungkin tak lari sangat lah. Tapi bila buat balik kepada sekejap je masuk balik. Azam masuk balik. Saya lebih berminat nak tahu pasal under the hood. Orang kata what is behind every video. Boleh tak ceritakan Haziq, what is behind every video? Macam mana proses dia? Are you still one man show ataupun macam mana? Banyak konten yang lebih mudah dibuat dan lebih baik dibuat one man lah bagi saya lah. So cuba untuk hire orang, tapi banyak yang tak jadilah. Yang tak mendapati ni cita rasa. Dapat balik video tu, aku edit balik dari awal sampai habis. Sebab itulah dia tak kena dengan style lah kot kita kata kan. Jadi dia ada berapa dia punya proses dia. Dia start dengan soalan lah. So beberapa topik menarik yang kadang kita dah list kan, kadang-kadang dapat baru, kadang-kadang bawa kereta dapat idea-idea kan. So lepas tu baca lah. Next step, carilah jurnal ke buku ke apa ke. Itu yang paling best lah bagi Haziq lah. Itu paling best lah. Berapa lama ambil masa? So paling best tu buka PDF satu, PDF sini, tekan open new tab. Download. Memberi rasa dia. Betul. So tu akhirnya buat ecstasy lah. Open new tab. Itu sebab nak jadi content creator. Macam dia zoom dia kat situ. So dah download banyak-banyak tu, bacalah dulu. Baca kat bawah tu ada references kan. So macam boleh bestnya point ni ada tak dia punya yang lebih kembangkan. So kat bawah ada references, carilah pula yang tu.
Tapi jangan tanya dapat macam mana apa nama sai something jangan tanya. Tapi mostly available through internet lah. Macam mana dapat tu jangan tanya. InsyaAllah halal. Oh, faham. Dia bila internet ni macam-macam ada. InsyaAllah. Okay. Jadi baca. Dah baca and then you dapat general understanding lah pasal that topik. Kemudian you summarize kan, buat skrip. Before that berapa lama you take untuk Bergantung kepada topik. Jadi ada topik yang sehari 2 hari lebih sebab banyak benda nak kena baca. Banyak yang drop sebab tahu baca tak habis. Antara topik yang saya drop baru-baru ni, Drop topik ke drop bacaan tu? drop topik. Sebab bila baca habis satu buku, okey rasa boleh dah buat. Contoh macam topik Pakistan dengan India baru-baru ni. Betul, nak buatlah pasal topik, bacalah satu buku apa, Partition of Kashmir. Pakistan in India. So dalam 300 muka surat itu baca. Okeylah, boleh. Rupanya tak cukup bacaan sebab tahu apa, diberitahu okey kau sebenarnya kena baca dia punya orang-orang penting dia, Iqbal, Jinnah. Bila pula aku nak baca benda ni kan. Jadi tak sempat lepas tu dia orang pun cepat pendek sangat perang ya. Jadi content creator semua macam alah. Tak sempat nak buat konten Macam alah perang je tak adalah. So tak sempat. Cepat sangat ceasefire kan. Cepat sangat ceasefire. So you terpaksa drop lah topik tu. Okay, jadi banyak yang mungkin drop sebab banyak lagi nak kena baca. Tapi bila you dia dulu susah lah. Dulu you tak tahu okay nak kena baca lagi ke. Sekarang dah macam agak okey sikit, dah pandai sikit lah. Maksudnya you baca, you dah dapat general. You baca sambil buat skrip. Okay, aku baca ni, okay ni masuk. Okay ni masuk. Okay, skrip jadi macam ni. Skrip jadi macam ni. Dah habis point-point tu baru you tulis. You buat skrip. Buat skrip. Lepas tu rakam lah. Rakam green screen lah biasanya. Green screen ataupun dekat set kan. Yang paling tak best adalah editing. Editing adalah yang paling kerja sekali lah. And the longest time, paling lama. Dia boleh jadi paling lama juga editing. So kalau nak kata bahagian kerja yang paling macam kerja, editing lah. Sebenarnya. Tapi itulah dia, kita baca best lah. Best lah, membaca je lah, betul lah best lah. Tapi kenalah ada kena kerjakan lah kan. Episod yang paling meletup, satu soalan. Yang kedua, episod yang Haziq paling enjoy buat. Dan kenapa lah? Yang paling meletup, menurut sains, boy mana paling kuat? Serius? Itu baru kan? Kau Lama dah tu, 4 tahun lepas kot. berapa how meletup is meletup? Kalau tekan Juta-juta kat dia kalau tengok. tekan most viewed tu lah yang paling banyak. 1.4 juta. So budak-budak paling suka tu. Anak-anak buah pun paling suka tu lah. Sebab rasa macam baru keluar hari tu, maybe dia keluar balik kot. Ya Allah, mana ada bawa keluar. Lama dah. I see. Bila kaji-kaji balik, kenapa dia paling meletup? Soalannya budak-budak tanya. Budak-budak tu tanya elemental boboiboy kan. Ada boboiboy, ada elemen. Elemen mana yang paling kuat? Memang cahaya lah. Tak boleh nak lawan lah. Ini bukan branching puff Apa dia? Ini salah satu branching puff ke? Ini still on brand lah. Daripada video ni juga connect dengan dia lah. Connect dengan Monster. Dengan video. Masya Allah. Dia orang pun suka dengan konten ni lah. Maksudnya kita mensaintifikkan anime. Jadi saya tak tengok sangat filem, memang tak tengok lah. Tak tahu apa sumber hiburan sekarang ni selain daripada baca jurnal. Buka tengah-tengah download video. Sumber hiburan. Macam hiburan dia. macam makan pil kan. Allah kan. Tapi kalau yang saya nak buat adalah benda yang saya nak buat adalah budak-budak kita suka tengok kartun dan baguslah kartun yang budak-budak tengok sekarang adalah kartun keluaran tempatan lah. Kita tak bergantung lagi kepada anime ke ataupun Disney. Jadi itu yang sangat-sangat cantik lah. Jadi kita nak supaya budak-budak ni, diorang sebenarnya ada komuniti yang duk berbincang lah sama diorang. Boboiboy mana paling kuat. Yang sehat tu sehat lah. Masalahnya diorang bincang shipping. Aduh. Kita tahu tak shipping? Tak tahu. Shipping ni dia pair kan watak lelaki dengan watak perempuan. Kalau watak lelaki dengan watak perempuan tu dah satu hal. Kadang-kadang lelaki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan. Aduh. So ini kadang-kadang berlaku juga kepada komuniti-komuniti ni. Jadi ada perlunya censorship jugalah. So anyway, jadi daripada konten-konten animasi tempatan ni kita nak ilmiahkan dia. Jadi
nampaknya itulah yang berlaku. Apa maksudnya, Orang suka lah. budak-budak suka. Budak-budak sangat-sangat appreciate lah. Satu lagi Gopal. Dia orang satu watak. Tahu Gopal? Watak Gopal ni yang macam ni lah, yang macam Lawak-lawak Gemuk-gemuk kan? gemuk-gemuk tu. Ya, Dia orang panggil untuk watak untuk digelakkan lah. Macam comedic relief orang panggil. Lepas tu saya buat konten apa nama, menurut sains rupanya Gopal sangat kuat. Contoh macam tu, dia macam Gopal kuat sebab dia ada kuasa mengawal molekul. Kita ceritalah dalam tu. Jadi sebenarnya kita nak cerita sains, tapi kita gunakan brand yang orang suka sebagai jamban, sebagai dia punya vehicle lah, sebagai kenderaan untuk membawa topik sains tu. Jadi kat situ orang belajar lah macam-macam. Orang belajar kelajuan cahaya, orang belajar pasal elemen, berapa elemen. Lepas tu kita terangkan juga sejarah dia. Elemen ni dah tak ada dah sebenarnya. Ilmu elemen ni dah runtuh dah. Elemen api, angin semua tu. Yang 4 elemen tu basically dah dijatuhkan lah oleh sains moden. Kita ceritalah juga kat situ, masuklah falsafah dia sikit. Maksudnya air kan, sebab apa 4 elemen utama tu runtuh? Sebab rupanya ada yang lebih kecil lagi daripada elemen yang 4 ni. Air boleh dibahagi lagi kepada hidrogen dengan oksigen. Saja tertanyalah, video tu sendiri ramai yang view adalah kanak-kanak ke orang dewasa? Yang tu ramai kanak-kanak. Dia bergantung pada video jugalah. Satu lagi yang mengubah channel adalah nombor apa yang paling besar. So itu Graham number kan. So itu budak-budak ramai tengok. Macam what? Budak-budak ramai tengok. Sebab apa? Sebab budak-budak duk tanya soalan ni. Nombor apa paling besar? Siapa boleh jawab kan? Curiosity. Dia duk tanya dekat sekolah, dekat kelas-kelas. So biasanya jawapannya apa? Infinity. Infinity nombor tak? It's a concept, right? Infinity. Dia ada hotel paradox. Dia So the infinity dalam infinity bilik. Masuk. Dia bawa infinity bus. benda infinity ni kalau kita trigger. kalau kita masuk dalam apa nama kitab-kitab lama falsafah Islam pun Dah ada dah. banyak dia orang gaduh pasal Al-Ghazali banyak gaduh pasal infinity. Jadi kita rasa macam connect balik lah. Tapi mungkin apa nama kita boleh kembangkan jugalah. Kembangkan juga berdasarkan kepada ilmu semasa macam tu. Okay. Kita macam dah nak ke Sudah takut jadi 4 jam juga ni Rama. Cuma mungkin jugalah kita tak nak, saya rasa soalan ni perlu ditanyalah kan, sebab Ajar sendiri ni dia dah macam membuka satu persepsi yang orang yang buat konten dengan cara Islami pun boleh pergi jauh. Gelak Define Islami. dia punya saya ni Islami ke tak Islami kan. Kita apalah. Saya tak label lah channel saya ni Islamic. Mungkin itulah caranya kot. Jadi maksudnya tapi inilah falsafah saya lah. Maksud saya bila you ajarkan sains, bila you bentang dapatan semasa itu semua, sains ini sendiri adalah dia apa nama dia menggoncangkan fitrah kita untuk rasa bertuhan, untuk kita rasa indahnya alam, keteraturan alam, maksudnya penciptaan alam ini sangat bijak. Tanpa kita ni pun, saintis-saintis akan sedarlah benda ni. Dan sebenarnya sains bergerak dengan tu jugalah. Jadi bila kita cerita pasal apa nama ilmu-ilmu sains, matematik, kiranya ni sama macam jemputan siapa Dr. Ikmal Doktor ke? Ikmal Nordin. Ikmal Nordin. Jadi maksudnya itulah sains Islam. Saya punya pandangan lah. Oh, episod tu yang tengok Episod tu antara yang tengok Episod tu yang tengok lah. Bila dia sebut benda tu macam okey lah. Nice lah benda point tu. Setujulah point tu. Maksudnya bila kita belajar ekonomi, kita kaji pasal apa behavior, human behavior, makro dengan mikro, itu adalah Islamik bagi saya lah. Itu sendiri adalah Islamik sebab dia membuatkan kita satunya Allah suruh kita melihat alam kan. Afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Apa lagi? Afala tubsirun, afala tubsirun, afala tudabbirun. So benda-benda tu bila Allah suruh kita buat, maksudnya bila kita buat benda tu, kita akan rasa bertuhan lah. Ini yang Ibn Rushd kata lah.
Jadi maksudnya bagi saya bila saya buat cerita benda-benda tu, itu adalah itu sendiri dah Islamik. Tapi pada masa yang sama saya kaitkan jugalah dengan ujung-ujung video lah, biasanya nilai-nilai yang baik lah. So, maksudnya betapa indahnya alam, so kita kena jaga alam, so kita kena akui bahawa alam ini sangat-sangat hebat penciptaan dia. Dia pada pandangan saya sebab konten kat luar sana ni sangat bercelaru, sangat macam-macam. Jadi bila Haziq came out with such content, orang nampak betul Islamik. Walaupun Haziq sendiri tak label dia adalah Islamik. Tak adalah pakai kopiah apa Tak semua ada kan? lah. Ada ke sampai pakai kopiah? sampai berzikir kan. Ada kalau buat meme. Tapi sebab he is so different. Betul. Dalam di tengah-tengah lautan konten yang begitu bercelaru ni, so automatik orang label kan. Saya nak tarik balik lah. Saya tarik balik soalan tu. Tarik balik YB. Tarik balik. Bukan konten Islam, bukan konten apa? Saya sebut apa tadi? Konten-konten yang Islami Tapi ramai yang juga bawa isu sains ni, dia tak dapat connect dengan konsep tauhidik tu. Ada ketuhanan, adanya the absolute being yang menyusun atur sebagainya lah. Dan Haziq berjaya membawa benda tersebut kepada masyarakat. Tapi Haziq hanyalah seorang. Ajar ni, kalau dia nak bina seorang pun, dia takkan mampu boleh melawan dengan konten-konten kreator yang luar sana, yang ada tim banyak, ada community sebagainya. So, macam mana Haziq? Satu soalan lah. Macam mana kita nak lahirkan konten-konten kreator yang kita definisikan sebagai Islamik sebelum seperti definisi itu di Malaysia? Apa cabaran? Where do we start? Kena buatlah konten sendiri dulu. make it good, make it jadi reference. Jadi kita bukanlah pioneer ke apa. Maksudnya kalau betul lah itu tujuan, itu ada aim dia. So the best way forward is you make your own first, make a splash. Jadi orang akan react lah kepada percikan tersebut. Orang akan tambah lagi percik ke, orang akan kritik ke apa ke. Tapi dia akan mencambahkan lagi lah. Jadi banyak macam isu AI. Satu benda lah. Jadi saya baru ni dijemput untuk bercakap pasal Islam dan AI. Apa kesimpulan yang saya buat? Kesimpulan yang saya buat adalah hampir tak ada langsung pun perbincangan pasal Islam dan AI sepanjang sejarah, sejak daripada Perang Dunia Kedua, sejak daripada Alan Turing. Jadi ada satu buku ni, Cambridge Companion between AI and Religion. So adalah satu bahagian pasal Islam and AI. Dia kata sepanjang sejarah berpuluh-puluh tahun penciptaan komputer adalah dalam 3 jurnal ke apa ke pasal Islam dan AI. Ada 3 jurnal bang. Sebelum Alan Turing. 50-60 tahun macam mana? Sebelum Alan Turing. Selepas Alan Turing sampai ke sekarang lah, sampai ke sekarang ada 3 engkau. Jadi maksudnya kita nak kata Islam dan AI, first benda pertama sekali kita kena hasilkan dululah fikiran-fikiran, tulisan-tulisan pasal Islam dan AI. Jadi bagus tak bagus tu tak boleh nak kata pun, tak ada. Macam saya kata tadi, macam mana nak tahu masyarakat kita tak suka konten ilmiah kalau benda je pun tak ada kan. Tak ada, betul. Jadi buat dulu mungkin dalam perasa kita ke apa ke. So once you make it, dia akan menjadi precursor lah untuk orang tambah baik. Bicaranya adalah untuk buat lah. Mungkin kita nak bagi ruang sikit pada Haziq untuk dia cerita sikit, kongsi, ambil peluang dalam podcast Iman Sekejap ni kalau ada apa-apa projek terbaru yang nak diceritakan kepada audiens kita. Dan juga tak tahu nak sebut ke tak tentang buku yang baru yang di-launch dekat BBIKL. Dah cerita ni kena sebut lah. Terpulang kan kita bagi. No pressure. Ada beberapa buku lah kalau anda nak dapatkan. Ada setakat ni 2 publisher lah, White Coat dengan PTS. Jadi PTS saya buat buku komik matematik tempur nombor. Sekarang ni masuk yang ketiga lah. Dan Paradox dengan Historia. Ini buku non-fiction. Paradox ni untuk sains, Historia untuk sejarah. So ini 2 buku yang di bawah nama saya. Dan yang untuk dengan White Coat ada Letup Otak 1 dan Letup Otak 2 lah. Letup Otak 2 baru yang keluar. Jadi kalau anda nak dapatkan di pasaran, mungkin sekarang ni rasanya waktu
Video ni dah keluar, dah habis dah kot PBX. Oh, boleh sempat lagi boleh sempat lagi. InsyaAllah. Jadi anda boleh dapatkanlah buku-buku tersebut. Kalau projek-projek lain, mungkin nak cerita dengan audiens kita, sebab tadi ada sebut macam apa? Ada podcast, Branch apa? ada Jauhari apa tadi? Okey, ada projek intelek, projek ilmiah, ada beberapa lah topik yang sekarang ni saya sangat minat nak tulis, nak hasilkan. Antara tapi tak tahulah sama ada kena sambung belajar ke dulu ke tak, dia pun satu hal juga. Ada plan lah kalau nak sambung belajar pun. Yang pertama sekali adalah aspek sains dalam sejarah Islam tu lah, apa nama, kalam atomism kan, maksudnya atomism dalam kalam. Dan juga satu lagi adalah emergentism. Emergentism ni dia adalah satu teori yang saya rasa boleh connect dengan Ibn Taymiyah lah lebih kurangnya. Dan ada cara, kiranya dia adalah satu teori baru sekarang. Tak tahulah baru ke tak. Tapi sekarang ni orang kaji otak, jadi orang tak tahu macam mana bahan kimia dalam otak neuron tu boleh menghasilkan pemikiran. Jadi antara diusulkan adalah, sebab apa tak tahu, sebab neuron ni dia daging, so otak ni dia daging. So macam mana fikiran kita daging tak? Bukan kan? Boleh makan tak fikiran kita kan? Kenapa tak? Kenapa tak boleh makan kan? So boleh goreng tak? So macam mana daging otak ni, neuron ni boleh menghasilkan sesuatu yang bukan material lah, yang dipanggil. Lama dah lama dah soalan ni. Tapi teori yang dikembangkan sekarang ni adalah emergentism. Maksudnya bila sesuatu itu sangat-sangat kompleks, dia terhasil benda baru, realiti baru. Dia tercipta benda baru, dia macam tu lah. Sorry, itu dalam bentuk apa? Penulisan projek ni? Projek ni plannya nak menulis lah. Tulisan akademik lah. Yang rasanya adalah seorang dua baca ke apa ke, ada orang tertekan ke apa ke, mungkin. Tapi sebab dia macam mana, kadang-kadang tak boleh nak tidur sebab dia fikir benda-benda gini kan. So tu plan je lah. Mungkin kena sambung PhD dulu ke apa, nak sambung. Sebab apa dia menarik? Sebab daripada teori Ibn Taymiyah ni, saya rasa dia boleh connect kepada macam mana nak buktikan penciptaan lah. Sorry, apa teori dia tu? Teori Ibn Taymiyah tu? Sebab nampaklah Haziq memang banyak penulisan perkongsian Facebook pasal Ibn Taymiyah. Siap bergaduh lagi yang seorang kawan ni. Ibn Taymiyah ni sentiasa dikaitkan dengan satu lagi kumpulan. Tu tak puas. Panjanglah cerita. Jadi macam ni. So ringkasnya, dia membantah teori atom kalam ni lah. So Ibn Taymiyah. Dia membantah teori atom kalam ni. Tapi dia bawa lagi satu kenyataan, dia bawa satu macam teori yang dia kata bahawa setiap benda, teori atom kalam ni basically you kata kalau you musnahkan benda, you zoom, last kali you akan jumpa satu benda, tak tahulah jumpa ke tak, tapi ada satu benda ultimate lah, fundamental, dia atom. Dia tak boleh nak dibahagi lagi dah, nama dia jauhar farq. Ibn Taymiyah bantah, dia kata no, jauhar farq tu pemusnah. Semua benda akan musnah pada setiap skala dan dicipta benda baru dan tercipta benda baru. Maksudnya emergent lah. Maksudnya saya baca bahasa ni macam bahasa emergent lah. So dia kata ini lebih membuktikan penciptaan. Masya-Allah. Lebih membuktikan. Ini daripada Ibn Taymiyah So ini daripada Ibn Taymiyah. Kenapa benda ni relevan? Ni masuk sikit. So dalam silakan. Dalam biologi evolusi kan. So antara cara untuk orang membantah teori evolusi adalah nama dia irreducible complexity. Dia macam kita belajar dekat biologi, ada benda sel paling asas. Ada lebih lagi. Evolusi ni kata benda-benda dia berlaku secara gradual sikit-sikit. So lama-lama dia menjadi kompleks. Tapi rupa-rupanya ditemui contoh macam flagellum ni motor. So bila jumpa motor dalam sel, motor ni dia kena lengkap. Dia kena ada sebiji motor tu. So kalau kurang satu gear, motor tak jalan. So macam mana boleh berlakunya flagellum motor ni kalau dia berlaku secara beransur-ansur. So dia kata kalau bayangkan enjin yang tak lengkap lah, yang tak lengkap dalam 100 tahun jadi makin lengkap, macam mana tu? So namanya irreducible complexity. Dia tak boleh nak di-reducekan dah. So
teori Ibn Taymiyah ni kalau kita kembangkan lagi, maksudnya masalah dengan teori tu tadi dia kata inilah bukti Tuhan. Maksudnya Tuhan mencipta satu irreducible complexity. Macam mana nak jumpa bukti Tuhan ni? You kena tengok mikroskop. So you tengok mikroskop baru jumpa apa nama bukti Tuhan. Teori Ibn Taymiyah ni saya rasalah kalau boleh nak kembangkan, tak tahulah diorang buat ke tak, adalah pada setiap skala lebih daripada flagellum ni, sel, setiap masuk fizik, masuk bio, masuk kimia, masuk bio, masuk ekonomi, masuk mikroekonomi, masuk makroekonomi kan. Soalan, makroekonomi ni dia boleh reduce tak kepada mikroekonomi? Tak boleh. Yeah. It's a different Kenapa different? It's a different area. Kenapa? Dia melihat kepada benda berbeza. Tapi makroekonomi ni dia adalah aggregate kan, maksudnya orang duk berjual beli sama dia orang ke, yang kecil-kecil ni mikro ni itu adalah makroekonomi, betul? Boleh cakap macam tu, yes. Tapi maksudnya benda yang berlaku pada mikroekonomi sepatutnya boleh apply lah kepada makro kan. Correct. Tapi tak apply, tak boleh kan, dia jadi macam kontroversi gaduh kan. So I think itu adalah bukti penciptaan sebab dia emergent. So itu lebih kurang itulah. Maksudnya benda-benda dalam sains, matlamat utama sains adalah untuk akhirnya you reduce semua benda kepada fizik. So biology ni terdiri daripada benda-benda kimia kan. Benda-benda kimia terdiri daripada atom. Kalau you tahu apa nama sifat-sifat atom, you patut dah boleh tahu dah semua benda pasal kimia, pasal biologi kan. Tapi benda tu tak berlaku, tak dapat berlaku. Dia malah ilmu makin lama makin bercapar, makin besar, dia reduce. Jadi I think from this argument you can prove much more lah untuk apa nama penciptaan. So theological emergentism lah kalau nak ni. Episod ni menyebabkan saya rasa IQ saya meningkat sebanyak 10 hanya dengan bersembahkan dengan Haziq je. Maybe Prof ada any last question untuk Haziq ataupun any last ni sebelum kita tutup lah. Saya rasa Haziq tak habis cerita lagi tadi. Panjang. Sorry. Dia dah bagi disclaimer tadi. Kita yang push je. Momen download PDF tu. Ni tapi soalan saya nak akhiri dengan yang lebek lah sikit lah dah nak habiskan point tadi tu. Okay. Tengok dah cakap dah. Sikit lagi. So walaupun korang dah nak skip dah video ni. Sikit point dia adalah sekarang ini apa yang dibuat dalam dunia akademi adalah ada usaha untuk kembangkan balik teori-teori dalam dunia Islam yang lama-lama untuk disesuaikan dengan maksudnya dapatan sains moden lah. Antara yang dibuat adalah Profesor Basil Al-Ta'i. Dia ni profesor fizik. Jadi dia kembangkan teori-teori Al-Ghazali. Dia kata rupa-rupanya teori Al-Ghazali ni ada kaitan dengan fizik kuantum, dengan fizik moden. Jadi dia cuba buat. Dan inilah yang saya rasa generasi baru kena ada minat untuk connect balik dan cuba untuk kembangkan dan cuba untuk relevankan dengan dunia semasa kita lah. So itu bagi saya dia lebih membugarkan jiwa intelektual, projek yang perlu diambil lah oleh generasi baru. Dan kita maksudnya tidak stagnan lah, kita tidak stagnan semata-mata maksudnya bertaklid je macam tu lah. Kita boleh kembangkan sebab kita nak lawan dengan tamadun barat lah. Profesor apa tadi ni? Basil Al-Ta'i, dia ni profesor emeritus fizik, tak silap Leeds, tak silap saya Leeds. Jadi dia kembangkan teori-teori kalam ni untuk disesuaikan dengan sains moden. Dia buatlah, rasanya dia je yang duk buat sekarang ni. Next adalah Profesor Dr. Haziq Abdul Rahim, insya-Allah. Tak tahulah. Nampak dah dia PhD kat mana? Kat Leeds rupanya. Oh, Leeds Okey, saya kira kita pun tak nak berpanjangan juga untuk menghormati waktu. Cuma ni untuk tujuan ni cik ke mana? Sila. Untuk tujuan clickbait. Biasa-biasa bagi clickbait tu. Haziq, berapakah revenue ajar? Kalau boleh kongsi, kalau tak boleh kongsi tak apa. Revenue ajar
podcast ni bayar berapa? Itulah dia. Itulah review kita. Mantap. Silap soalan. Tak boleh lawan lah dengan orang berilmu. Okey. Terima kasih banyaklah Saudara Haziq. Saya rasa macam Tak puas satu sebenarnya. topik yang berbeza daripada kebiasaan kita. Dan kita sangat bertuah lah. Dan insya-Allah mungkin ini kolaborasi yang pertama dan kita mengharapkan nanti akan ada lagi topik-topik yang lain juga. Jangan menyesal Ingat dah menyesal dah jemput. InsyaAllah kami tak menyesal. Kami risau Haziq yang menyesal kan. Benda Mamat Air. Kebanyakan guest memang kita jemput lebih daripada sekali lah. Ikmal, Dr. Rafidah semua. So, saya ada satu soalan. Sila. Cepu. Habiskan, bagi Soalan. puas. Kalaulah Haziq boleh berkolaborasi dengan seorang lagi tokoh content creator ataupun Siapa yang Haziq nak collaborate? siapa yang Haziq nak collaborate selain Iman sekejap lah. Saya yang paling projek yang saya nak buat lah sekarang ni, tapi masih cuba cari sokongan, adalah podcast ilmuwan lah. Jadi maksudnya kita ada banyak pemikir hebat-hebat, profesor, saintis yang malangnya kurang dipodcastkan lah. Jadi ini pun seruan saya juga kepada semua podcaster di luar sana adalah untuk selain daripada cari orang yang popular adalah cari kita punya tokoh-tokoh akademik lah. Jadi yang Haziq buat tu lebih kepada usaha individu. Ada juga collab, cuma individu pun ada juga buat lah, cuma dia agak susah lah, agak susah lah. So ada tak seorang tu yang kalau Haziq boleh namakan supaya kita pun boleh mungkin cuba cari juga. Satu lagi yang mungkin saya nak cuba buat juga tadi untuk buat more untuk ni lah, untuk interracial lah, maksudnya untuk jemput yang bukan bangsa kita juga, terutama dari sudut dari ahli akademik, untuk kita bincang pasal ilmu, sains, keekonomi dan sebagainya. Any name cross your mind? Sekarang ni dalam projek nak jemput Dr. John. Dr. John ni dia kosmologis lah, dia ahli fizik, dia berkata astronomis lah, daripada USL, tapi kat jauh Penang. Aku Maybe saya lah last question. Silakan. Kalau lah Haziq tak jadi content creator, walaupun ini bukanlah kita nak kata takdir apa kan, Haziq sekarang apa? mungkin nak sambung bidang akademik lah kot. Sebagai pensyarah ataupun researcher? Researcher tak kisahlah buat apa, jadi janji dalam bidang akademik, kembangkan idea lah. Tapi nampaknya macam ke arah tu juga tu. Jadi academician, lepas tu nanti buat podcast sendiri kan. InsyaAllah. Mestilah sebagai seorang akademik, mestilah kena fahamkan masyarakat kan. Macam tadi seruan tadi. Baik. Terima kasih banyak Haziq Ajar, dan juga kepada semua penonton kita yang tidak skip, yang sedia nerding with us. Sebenarnya kan, saya sangat look forward episod ni dipublish sebab saya nak tengok bagaimana audience kita terima episod ni. Sebab selama ni ialah walaupun Haziq mungkin mempunyai format yang berbeza, kita outright kita cakap kita adalah podcast Islamik lah kan. I mean we choose that path. So tak tahu macam mana penerimaan audience untuk episod ni, but of course kalau positif, baik, insyaAllah this is something yang mungkin kita punya branching branching Baik, sahaja daripada kami. Sekali lagi terima kasih. Dan saya Brofa. Saya Cik Kabana. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.